Okay, so Assalamualaikum guys. So hari ni 29 Januari 2026 and aku sekarang berada di Sungai Congkak Ulangan. Sekarang, bukan nanti. Memang dah sampai dah pun. Untuk episod kali ni, it's not just me. I'm going to be joined by my housemates, jiran bilik sebelah dengan bilik depan. Adalah dalam 10 to 12 people lah lebih kurang yang akan join. Sejujurnya aku cakap kat korang, aku jarang-jarang mandi sungai. Aku rasa aku berkatakan aku mandi sungai setahun sekali. Hari tu bulan 7 hari tu aku mandi sungai, tapi kali tu lah dalam setahun. Ini kali kedua. Apa-apa pun stay tune je lah untuk episod kali ni. Aku nak kena tunggu diorang sebab Ampang dengan Ulangak bukan jauh pun, dekat je. Diorang je yang jauh. So okay guys, so kita dah masuk. Okay, ni Akif. Afiq, sorry. Akif. Tu Akif. Akif tu, yang Afiq. Put Afiq tu. So yeah, kita berjalan lah. Berjalan nanti kita letak berat guys. Berat. Nanti arpat ni. Okay, so guys, kita dah sampai kat sungai. Kita nak mandi lah ni. Mandi lah. Asal sungai je AI je. Lama-lama kat toilet tak tahu lah buat apa. Aku rasa dia orang nama mamai lah. Ini assumption aku lah. Tapi tak tahu betul ke tak. Kau kita punya lama nak tunggu. Baru sampai. Aduh. Kau pergi toilet buat apa? Korang buat apa kat tandas tadi? Aduh. Dani lah. Amne! Amne! Keluar pendek. Dah mandi dah baru bangun. Ada apa lah? Okey, sikit lagi. Ni shortcut lah guys, shortcut. Tadi aku lalu jalan sana. Memang lancar. Oh shit! 1, 2, 3. Sejuk guys. Hati-hati mat. Thumbnail. Kau buat vlog kan? Yes. Okay, baik tu. Air tu tinggal berenang situ lah. Air lah bodoh. Tadi diorang semua nak jalan. Dengar je makanan. Terima kasih. Susah je. Aduh. Alhamdulillah. Hah? Ni Acik ni bagi kita makanan free. Ya. Terima kasih Cik. Terima kasih Cik. Alhamdulillah. Makanan free jangan ditolak. Betul. Amalkan. Tak hati lah. Susah. Nampak. Nampak apa ni? Kau rakam ni. Kau rakam apa? Danai ya? Mungkin. Betul tak closest encounter hornbill aku kat mana? Kat masjid. Education. Okay. Yang ada burung enggang ni. Burung enggang yang paruh dia. Yang macam tu lah. Ya, macam tu. Afiq tengah panggil trap ni. Woi, tak Beckham lagi ni tu. Beckham lagi original. Okey, sekarang kita ke tempat. Cuba interview Adib. Okay Adib, jadi apakah what is your feeling right now? I'm good. You broke? Oh good, kau broke. Back, sabar, hati. Back. So kita kena pergi dekat tu. Ni yakin apa cakap ada 7 zon. Yang ni suruh jalan terus. Jangan weh. Jangan. Takut. Let's go. Jangan weh, apa ah? Jangan risikokan diri. Ni nak kancing. Korang Takut jangan ikut. okey. Jangan takut. Alright, okey. Papa Roro. Okey ya. Alright, okey.
5 out of 10 terbaik. Ya gila. Aduh. Tak berpecah 5 orang tu. Kalau jumpa tokai 5 out of 10 lah terbaik. Aduh, yay. Ya Allah, pemudahkanlah urusan diorang. Guys, alhamdulillah. Diorang dah balik. Diorang dah balik. Guys. Diorang dah balik. Alhamdulillah. Hey, masuk. Aduh. Aduh, alhamdulillah. Itu Amy. Woi, welcome. Oh, welcome bro. Kalau kita hide phone ni, phone ambil. Buat stand. Ni bukan berenang ni. Ni apa ni? Aku nak dengar. Kata gelintir tadi mati tu dah. Wih, jangan. Okay, so guys, kita dah puas mandi, having fun lah, banyak having fun. So kita nak beredar. So sekarang pun dah 2:30. As planned lah. So yeah, lepas ni pun kita nak go back to our respective places kan. Aku rasa dah tak ada apa-apa sangat. So aku rasa dah boleh end the vlog lah kot. So apa-apa pun peace out. Let's go. Tadi cakap let's go, ni peace out pula. Okay, peace out.